Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman. Saya Akila. Saya Anis. Kami dari kumpulan BM3. Jadi ini adalah BBM kami, iaitu Kit 4X. Jadi hari ini kami akan menerangkan cara bermain Kit 4X ini. Jadi hari ini kita akan membantu Sulaiman untuk dia pergi ke rumahnya dengan selamat. Jadi apa tunggu lagi? Mari mulakan. 1, 2, 3. Tada. Ini adalah simulasi Sulaiman di mana kita akan membantu Sulaiman pulang ke rumah. Baiklah. Yang aktiviti pertama ialah Sulaiman. Baiklah. Kalau lihat di sini, apakah yang kurang? Rambut. Betul, rambut. Jadi, aktiviti yang pertama ialah kita akan mencantumkan rambut Sulaiman. Baiklah. Anis akan menunjukkan caranya. Jadi, pengepit yang di atas ni yang sudah dibalut dengan benang ni akan kepit di kepala Sulaiman. Tada! Dah siap. Rambut Sulaiman. Kemudian, apabila Sulaiman dah ada rambut, kita akan membawa Sulaiman pulang ke rumahnya, iaitu kita akan pergi ke aktiviti yang pertama. Okey. Baiklah, ini adalah aktiviti yang pertama. Di manakah arah jalan ke rumah saya? Kata Sulaiman. Jadi, Sulaiman sudah sampai ke destinasi pertama. Di manakah rumah Sulaiman? Awak semua tahu tak di mana rumahnya? Tak tahu. Kita akan sama-sama tolong Sulaiman untuk pulang ke rumahnya. Jadi, kita akan bantu Sulaiman pulang ke rumahnya. Mari kita mulakan. Baiklah. Mula-mula kita akan sangkut tali ni dan pusingkannya kepada cangkuk yang kedua dan teruskan pada cangkuk
seterusnya mengikut kreativiti anda. mengikut kreativiti anda. Dan hari sekali ikat. Jadi inilah dia jalan pulang ke rumah Sulaiman. Siap. Baiklah, sekarang Sulaiman dah tahu arah pulang ke rumahnya. Tetapi setibanya di rumah, Jadi Sulaiman pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Sulaiman melihat bumbungnya kelihatan kosong. Oleh itu, Sulaiman meminta bantuan kita untuk mencantikkan bumbung rumahnya. sekarang Sulaiman telah menyediakan kita beberapa bahan untuk kita menghias bumbung rumahnya. Baiklah, mari kita mulakan. Aktiviti ini memerlukan anda satu dawai hiasan. Allah. Okay. Aktiviti ini memerlukan anda satu dawai hiasan dan anda perlu membentuk dawai ini mengikut bentuk yang telah disediakan, iaitu bentuk beralun dan bentuk zigzag. Ini katlah dulu. Setelah selesai, kita akan melekatkan bentuk-bentuk ini kepada kita akan melekatkan bentuk-bentuk ini di bumbung rumah Sulaiman. Sekejap, aku betul. Baiklah, sekarang kita telah ada bentuk-bentuk ini dan kita hanya tinggal untuk melekatkan di atas bumbung rumah Sulaiman. Baiklah, sekarang bumbung rumah Sulaiman sudah kelihatan ceria. Yeay. Kemudian Sulaiman memandang ke arah gunung. Dia terkejut kerana lembu peliharaannya berada di situ. Dia bertanya kepada lembunya, "Wahai si lembu, mengapa engkau berada di atas gunung?" Lembu pun menjawab, "Aku berasa sedih kerana awan di atas ini kelihatan tidak hidup." Sulaiman pun berfikir, apa yang boleh aku buat lagi supaya awan itu kelihatan hidup? Jadi kawan-kawan, mari kita sama-sama membantu Sulaiman dalam menjadikan awan itu kelihatan hidup. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, Sulaiman telah menyediakan kita beberapa helai tisu yang kita akan menggunakan untuk memberikan kesan nyata kepada awan. Kita akan mengambil sehelai tisu, kemudian kita akan merobek-robekkan tisu ini Mengikut kreativiti masing-masing. dan kita akan menggumpal-gumpalkan tisu ini. Kemudian kita akan menempelkan di setiap sudut awan. Ulang perkara ini sehingga awan dipenuhi oleh tisu. Dia pun tak faham dia yang sebenarnya. Aku sebenarnya
Gila. Yang berapa tu? Gila guys. Ini adalah semakin dapat halus. Sekarang awan ini kelihatan lebih hidup. Dan inilah dia produk akhir BBM kami. Bye. Bye adik-adik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman Hazim. Saya Nur Fakilah Akilah dan saya Nur Anis Umairah. Pada hari ini, kami akan menerangkan tentang bahan bantu mengajar yang kami sediakan bagi membantu murid dalam kemahiran pra-menulis, khususnya yang menekankan perkembangan motor halus. Nama bahan bantu mengajar kami ialah Kit 4X. Kit 4X bermaksud ada 4 permainan yang terdapat di dalam kotak ini. Bahan bantu mengajar ini direka untuk melatih pergerakan tangan dan jari murid supaya mereka lebih bersedia sebelum mempelajari kemahiran menulis. Dalam aktiviti ini, murid akan melakukan beberapa latihan seperti menyambung benang dari satu cangkuk ke cangkuk yang seterusnya, meniru bentuk garisan menggunakan dawai hiasan, menampas tisu serta melekatkan patung figura. Melalui penggunaan BBM ini, murid dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan di samping melatih kekuatan jari. Aktiviti ini juga membantu murid membiasakan diri dengan bentuk-bentuk asas seperti garisan zigzag, beralun dan sebagainya yang merupakan asas penting dalam proses menulis huruf. Selain itu, BBM ini turut menggunakan warna, gambar dan bentuk yang menarik bagi menarik minat murid untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Dengan cara ini, murid bukan sahaja dapat belajar dengan lebih menyeronok, malah dapat mengembangkan kemahiran motor halus mereka secara berperingkat. Aktiviti pertama ialah aktiviti untuk melengkapkan patung figura. Dalam aktiviti ini, murid perlu menambah penyepit yang digunakan sebagai rambut pada bahagian kepala figura supaya gambar tersebut menjadi lengkap. Murid perlu memegang dan meletakkan bahagian-bahagian kecil pada tempat yang betul. Aktiviti ini dapat membantu melatih kemahiran memegang dan mengawal pergerakan tangan dengan lebih baik. Selain itu, murid juga dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan serta kemahiran menyusun objek dengan lebih teratur. Bagi aktiviti kedua ialah menyambung benang dari satu cangkuk ke cangkuk yang seterusnya. Dalam aktiviti ini, murid perlu mengait atau melilit benang pada setiap cangkuk secara berturutan mengikut laluan yang telah disediakan. Oleh itu, murid perlu memberi tumpuan agar benang dapat dimasukkan dengan betul pada setiap cangkuk tanpa terlepas. Jadi, aktiviti ini dapat membantu murid melatih koordinasi mata dan tangan kerana murid perlu melihat dengan teliti sambil menyambung benang ke setiap cangkuk. Selain itu, aktiviti ini juga dapat menguatkan otot jari dan meningkatkan kawalan pergerakan tangan yang sangat penting dalam proses memegang pensel untuk menulis. Aktiviti yang ketiga ialah meniru bentuk garisan menggunakan dawai hiasan. Dalam aktiviti ini, murid diberikan contoh bentuk garisan seperti garisan zigzag dan juga garisan beralun. Murid perlu membentuk dawai hiasan yang disediakan mengikut bentuk garisan yang telah ditunjukkan. Aktiviti ini dapat membantu murid mengenal dan memahami bentuk asas garisan yang sering digunakan dalam penulisan huruf. Pada masa yang sama, murid juga dapat melatih fleksibiliti dan kekuatan jari kerana mereka perlu membengkokkan dan membentuk dawai dengan berhati-hati. Latihan ini secara tidak langsung membantu murid membiasakan diri dengan pergerakan tangan yang diperlukan semasa menulis. Aktiviti yang keempat ialah menampal tisu. Dalam aktiviti ini, murid perlu mengoyakkan atau menggumpal tisu kepada bahagian yang lebih kecil sebelum menampalnya pada ruang yang telah ditetapkan. Aktiviti ini dapat melatih pergerakan jari yang lebih halus kerana murid perlu menggunakan jari mereka untuk mengoyak, menggumpal dan menampal tisu
dengan kemas. Selain itu, aktiviti ini juga turut meningkatkan ketelitian dan kesabaran murid kerana mereka perlu menampal tisu dengan tepat mengikut ruang yang disediakan. Kesimpulannya, penggunaan bahan bantu mengajar BBM ini dapat membantu murid meningkatkan kemahiran pramenulis dan seterusnya mempersiapkan mereka untuk mempelajari kemahiran menulis dengan lebih baik. Melalui aktiviti yang dijalankan seperti menyambung benang bercangkok, meniru bentuk garisan menggunakan dawai hiasan, menampal tisu serta melengkapkan patung figura, murid berpeluang melatih pergerakan jari dan tangan secara lebih terkawal. Aktiviti-aktiviti ini juga dapat membantu menguatkan otot jari serta meningkatkan koordinasi mata dan tangan yang sangat penting dalam proses pembelajaran menulis. Selain itu, penggunaan bahan yang berwarna-warni dan menarik juga dapat meningkatkan minat murid untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Murid akan berasa lebih seronok dan bermotivasi untuk mencuba setiap aktiviti yang telah disediakan. Secara tidak langsung, suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Di samping itu, BBM ini juga membantu murid mengenal bentuk asas garisan seperti zigzag, beralun dan lurus yang merupakan asas penting dalam pembentukan huruf. Latihan yang dijalankan secara berperingkat ini dapat membiasakan murid dengan pergerakan tangan yang diperlukan semasa mereka memegang pensil dan menulis huruf dengan betul. Jelaslah bahawa penggunaan BBM ini bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran motor halus murid, malah dapat membantu mereka membina keyakinan diri dalam proses pembelajaran awal menulis. Diharapkan bahan bantu mengajar ini dapat memberi manfaat kepada murid dan seterusnya menyokong perkembangan kemahiran pra-menulis mereka secara lebih berkesan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.